Perut buncit aku ni dah makin melampau, sampai rasa malu dengan diri sendiri. Aku sebenarnya malu nak cerita benda ni. Perut aku selalu keras, buncit sampai berlipat-lipat bila duduk. Kadang rasa sendat sangat, nak kentut pun payah, tersangkut dalam badan. Aku sampai takut nak makan, takut sembelit datang lagi. Setiap kali pergi tandas memang stres. 3 hari 4 hari tak buang tu biasa. Bila keluar pun keras sangat, sakit sampai menangis sorang-sorang dalam toilet. Kemuncaknya satu malam tu, aku dekat sejam lebih duduk dalam tandas, peluh menitik. Rasa perit sangat sampai keluar darah. Masa tu aku fikir, ya Allah, kenapa aku seksa diri aku sampai macam ni sekali? Aku dah penat mencuba macam-macam. Akhirnya aku jumpa jus golik. Aku dengar herba dalam dia namanya batang nimpi. Orang dulu-dulu dah guna lama untuk pencernaan. Aku bukan percaya sangat, tapi aku tekad je nak ikhtiar buat kali terakhir. Alhamdulillah, seminggu aku minum konsisten, aku sendiri terkejut. Bangun pagi rasa lega, pergi tandas lancar sangat. Kentut pun senang je keluar, tak terperangkap lagi. Rasa ringan, bahagia tu datang balik dalam hidup aku. Aku syukur sangat aku cuba. Kalau engkau pun tengah hadapi masalah yang sama, percayalah, jangan seksa diri. Kita ikhtiar sama-sama. Klik je beg kuning kat bawah. Tak salah kita mencuba kan?